Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? How's everybody doing? Okay. So kembali dalam sesi segmen podcast tertahasan perbincangan pembelajaran yang sesuai mengikut tajuk dan juga tetamunya. Okay, bersama dengan saya hari ini adalah satu tajuk yang agak hot juga, agak menarik dan juga memberi peluang, membuka minda dan juga pandangan kepada spesifiknya anak muda. Bagaimana kaitannya anak muda dengan hartanah? Persoalannya sekarang ni, anak muda sebenarnya ada peluang tak dalam dunia hartanah? So bersama dengan kita hari ini iaitu seorang anak muda. Boleh dikatakan anak muda lah. Kalau dilihat pada wajah dia tu, walaupun dia berspek hitam tu, saya dapat rasakan lah di sebalik mata tu muda. 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 Bersama dengan saya hari ini iaitu Syauqi Atta. So welcome Ki kepada dia ke segmen Erman Taib bersama tetamu podcastnya. Thank you sebab saya invite. Ya, no worries. Anda memang salah satu idola dan inspirasi saya. InsyaAllah. Kerana apa? Saya agak jealous tuan-tuan puan, agak jealous sebagai anak muda. Kerana kalau ikutkan Ki, kalau saya punya umur pendedahan pembelajaran dalam dunia hartanah ni, saya mula bercinta dengan hartanah pada usia 30 tahun. Orang kata apa, agak lambat jugalah kalau ikutkan pada dia punya langkah kerjayanya. Tapi still okay. Tapi bila tengok awak sebagai anak muda yang 20-an, betul ke kalau kata wajah betul, tu wajah 20-an lah. Mungkin wajah awak 20-an, umur awak 50-an, siapa tahu kan? Kita pun daripada wajah tu kita boleh nampak kesesuaian dengan profil yang kita cari untuk tajuk ini. Right. So dengan itu saya minta sebaik dulu Syauqi perkenalkan diri sikit untuk pengetahuan penonton yang menonton video podcast ini untuk lihat profil ni dan juga apa yang kita nak bincangkan. Alright, boleh sir. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. First of all, thank you Serman dan tim jemput saya untuk podcast punya session pada hari ini. I'm so excited sebab podcast session ni dah jadi macam satu trend sekarang kan untuk kita sebarkan manfaat, sebarkan konten. So by the way, saya introduce sikit diri saya. Saya Syauqi Atta. Saya based di Ipoh, Perak. Dan saya merupakan seorang full-time property agent dan so-called content creator jugalah dalam property punya industri. Nice. Right. Okay. Kalau kata property agent tu start umur berapa Ki? Officially 22 sir. Hujung 20-22. Betul. Okay. Baru start. Masa tu start tu umur berapa? Umur 20. Hujung umur 22 tahun 2021. Okay. Maksudnya macam start tu. Masuk melangkah. Kalau erti kata lainnya awak diazankan dalam industri ni. Dilahirkan. Betul kan? Diazankan dan dikomatkan pada umurnya 21 tahun. Betul. Masya Dia kurang Allah. Jealous lah. Makin jealous lah. Lebih kurang. Makin jealous. Malahan siapa yang menonton video ni yang berusia bukan 21 tahun, sudah tentu rasa satu perasaan yang agak cemburu yang baik lah. Maksudnya somehow Allah bagi peluang untuk awak kenal bidang ni lebih awal berbanding dengan kami yang somehow agak berusia lah bila kenal. Muda, nampak muda sah. Betul. Nampak memang muda. Ramai cakap begitulah. Saya pun somehow selalu bila orang kata macam tu, saya check balik IC saya. Betul ke ni kan? Mungkin dekat peringkat JPN ada kesilapan teknikal dan sebagainya. Okay, lupakan pasal saya. Okay, so sekarang ni nak cerita pasal peluang anak muda dengan hartanah. Ada mungkin anak muda rasakan yang dia tak ada peluang dalam hartanah. Mungkin dia rasakan dia bukan dalam pembelajaran yang relate pada hartanah. Betul. Kan dia bukan degree atau diploma estate management. Okey, soalan saya sekarang ni yang pertama apa yang membuatkan awak terbuka hati, minda dan jiwa nak masuk hartanah sebagai kerjaya? Baik. So macam mana saya boleh menceburi bidang hartanah? Previous saya ada buat I think last 4 years saya buat bisnes makanan lah, apa semua. Kita mencuba, kita muda kan. Kita tahulah kalau untuk make money ni kita kena buat bisnes kan. Tapi saya punya mindset pada waktu tu, kalau kita nak buat bisnes, kita kena jadi founder je kan. So kalau kata jadi agent ni, kita tak boleh buat duit lah kan. So kita pun buat lah, zaman tu buat jadi founder makanan lah apa semua lah. At the end waktu PKP tu collapse sebab isu production, tak boleh hantar stok dan sebagainya. Dan pada waktu tu mak saya memang dah property agent dah sebab tu. Maksud mak saya dah sebelum property agent ni dah berjinak-jinak dalam bisnes dah. Betul. Cuma bukan dalam property industry. 4 tahun. Betul. Tak sampai lah. Okay, dalam 18, 19, 20 saya dah tinggalkan bisnes tu lebih kurang 4 tahun. Cuma saya start hujung-hujung dan 2-3 tahun lepas 2 tahun macam tu dalam property. Memang minat bisnes ke apa?
Betul. Oh ya. So maksudnya macam mana Maknanya saya dalam minda tu memang waktu belajar dulu fikir nak buat bisnes nanti. betul. Tak ada fikir macam nanti nak masuk universiti mana Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada fikir macam borang UPU bila tarikh tutup Tak ada. Tak ada Sebab saya punya aliran pendidikan beza sikit je. Saya bukan standard SPM apa semua. Saya vocational. Okay. So waktu kita kat vocational tu, kita memang didedahkan dengan hands on punya skills. Maksudnya kalau katakanlah kita ni belajar course biking motor, memang kita kena buat biking motor apa semua. Kalau kita ambil course marketing, saya course marketing. Maksudnya kita memang hands on, kita buat program apa semua. Waktu tu kita dapat pendedahan lah. So that's why lagipun vocational punya target student dia 70% adalah orang yang bekerja terus. Dalam 20% adalah orang yang business, 10% adalah orang sambung study. Maksudnya percentage sambung study tu diorang tak fokuskan sangat. Lebih kepada habis KB memang untuk terus involve memang SSC. direction dia begitu Betul. Memang dia groom, memang dia train, Betul. memang dia buat siapkan ramuan. Yup. Habis je graduate je KV tu Betul. vocational Betul. KV lah. KV College Vocational. Yup. Okay. Oh dia bukan VK, Vocational. Bukan. Dia KV. Dia macam caveat lah. Tak ada. Okay. So habis itu terus pada maksudnya ready, dah masak dah. Betul sir. Terus boleh masuk gelanggang bekerjaan ikut bidang masing-masing lah. Betul. Kalau motor, kereta, betul. apa, Aircon. piping, aircon dan sebagainya. Betul. Oh macam awak ni memang ditrain dalam marketing. Betul. Wah bagus dia punya tu. Memang betul. kalau kata dalam syllabus itu banyak melibatkan pasal buat program, buat expo, buat expo. Betul sir. Betul. Oh ya. Betul. And somehow dengan sedikit ramuan beberapa tahun di KB tu, betul. you berani untuk buat bisnes dah. Betul. Oh, dan dah ada mindset yang nak jadi founder terus. Okay. So tu saya tak ada kata tu mistik lah, tapi cuma antara benda yang awal-awal pengalaman saya buat bisnes, saya ada mentality yang kita terus nak buat jadi founder dan sebagainya. Tetapi saya nampak sebenarnya dan bila saya recap balik, sebenarnya kalau kita fikirkan balik, sebenarnya business is all about making money lah kan. Tapi kalau kita buat business, benda tu tak make money, sebab sebenarnya kita kena talkinkan business tu lah kan. Sebab tak make money kan. Kena rukiah balik business tu kan. Kita ni business ke NGO. Betul. Betul kan. Dan waktu tu macam saya boleh buat property. Waktu tu mak saya tengok saya kan, dia kata dia dah buat property dah. Saya tahu lah, saya dah tahu lah dia dah make money dekat property dah waktu tu. Cumanya hidayah tu lambat sampai kan. Dia lambat sampai. Memang mak ajak masuk property agent. Dia ajak dah. Waktu tu dia dah buat dah, dia ajak. Tapi saya macam kita dalam keadaan deny kan. Oh tak payah semuanya. Habis tu bisnes apa yang buat masa tu? Makanan tu lah, makanan ringan tu lah. Makanan ringan? Apa yang ringannya? Krepek-krepek macam tu lah. Sebagai founder? Ada brand semua lah. Memang buat manufacturing apa semua buat sendiri? OEM lah. OEM lah. Betul. It went well. Okay, berjalan dengan baik. Awal-awal okay, tapi along the way proses tu dengan PKP lah, dengan production apa semua, tak okay lah. Tak okay betul. So PKP telah mengubah landscape kerjaya dan juga hala tuju dalam hidup ni lah, Syokil. Betul. Okay, dan bertemu sebagai dan masuklah dalam gelanggang hartanah sebagai pruning hartanah. Betul. Daripada awalnya saya antara orang yang kenapa saya skeptikal tak nak buat hartanah pada awal, sebabnya saya ada mentality yang hartanah ni hanya untuk orang yang berusia. Faham tak saya? Lembut sebut orang tua lah tu, orang berusia lah. Dia macam tu lah lebih kurang. Maksudnya pemain industri ni adalah orang yang kena berumur kan. Nak jumpa orang pun orang yang yelah orang yang berusia kan, beli hartanah apa semua. Saya ada mentality yang saya fix saya punya mind tu sebab hartanah ni hanya untuk orang yang berumur saja dia punya bisnes. Yang muda-muda ni tak boleh join. Mungkin umur 30, 40 dia rasa kerdil lah tu Betul. Sebab saya muda, saya dalam 20 lebih. Saya tak expect yang maksudnya kita boleh jual beli benda yang besar kan. Tapi saya tahulah dalam property industry kita boleh make money waktu tu. Tapi saya rasa macam end result dia nampak orang memang ramai buat duit dalam property. Betul. Cumanya rasa kerdil sebagai orang muda. Betul. Dan kena pula sejarah akademiknya tak ada apa-apa berkaitan dengan tanah. Betul. Lagilah rasa inferiority complex tu tinggi lah. Dia rasa macam siapa saya nak masuk hartanah kan. Betul. Orang tanya macam-macam. Betul. Kan ada berapa jenis tanah? Jawapan dia freehold, leasehold. Betul. Kali kita jawab ada tanah gambut, tanah elektrik, tanah pamah, dan berbagai kan. Betul. So kerisauan ni yang menjadikan ramai kan kata kalau kata yelah kadang-kadang saya ada juga ajak anak muda cubalah kan. Maksudnya nama pun cuba sama ada kita berjaya atau kita belajar sesuatu. Betul. Bila kita cuba kan. So try lah. So somehow anak muda
Dia tak adalah bagi jawapan yang dia rasa kerdil apa semua, tapi kita dapat baca lah. Betul. Dia rasa banyak nak belajar ni kan. Dia macam risaulah nak masuk, takut orang tanya macam-macam kan. So dia lebih selesa memilih pilihan yang berada dalam zon pengetahuan dan juga circle dia lah. Betul. Kalau kawan-kawan semua steady buat kepek, dia pun selesa nak Betul buat sir. Itu saya punya mentality waktu tu. Saya punya mentality, aku nak buat bisnes yang mudah aja untuk umur bayar aku. Waktu tu kan. Jadi kita nak jual tanah, kita nak masuk market tu, kita tak nampak lagi macam mana waktu tu. Yalah, kita bukan dalam gelanggang circle begitu. Betul. Tengok kawan-kawan semua pegang kepek, tiba-tiba Betul, kita nak jual tanah kan? Betul. Okey, so circle juga penting ya. Betul, sangat-sangat kan? penting. Macam mana kita nak masuk dalam satu gelanggang tu, nak beranikan diri sikit sebanyak, kena tengok siapa kawan-kawan yang dalam circle tu yang sesuai untuk kita berdamping, untuk kita belajar, untuk kita progress. Betul. Tapi itulah kita sorry tu kadang-kadang kita as a Malay yang Melayu ni nampak benda tu macam susah kan, umur muda-muda tak boleh masuk tanah. Tapi kalau saya perasan, Chinese guy yang muda-muda sangat-sangat awal masuk dalam industri. Betul sir? Kan umur 20 lebih dah start buat property, insurans apa semua, sales industry lah. Tapi kita yang saya mengaku lah kan, kita as a Malay ni macam lambat sikit nak compare dengan yang tu kan San. Ya, tak ada masalah. Kita tak boleh deny kita tak boleh nafikan yang pendedahan betul. Itu lebih awal. Betul. Maksudnya kalau kaum lain kan, China ke India ke, saya biasalah berada dalam conference, berada dalam program, tengok yang eja-eja lain kan, Cina, India, Melayu ada juga. Tapi kalau dilihat yang berusia muda ni ramai daripada kaum lain. Betul, setuju. Ya, kita duduk sekali satu baris kan, tengok kan, dengar-dengar, dia ni baru 22 tahun dah leader. Agensi dia, maksudnya leader ni, maksudnya dia dah beberapa tahun pengalaman buat sales. Betul. Maksudnya awal lagi, habis PM 19-20 tahun dah masuk gelanggang dah. So dia dapat kematangan gelanggang tu lebih cepat. Betul. Yelah, dia beranikan diri, jumpa orang, dia masuk kelas belajar. Yelah, benda yang formula yang bukan rahsia. Betul. Untuk mahir dalam satu-satu bidang tu kan. So somehow keberanian, pendedahan dan encouragement tu. Betul sir, setuju. Kan macam Syauqi ada mak kan yang encourage kan. Somehow dia orang berada dalam exposure, pendedahan yang encourage. Maksudnya biasa tengok mungkin abang saudara dia ke, mungkin uncle dia ke, mungkin siapa ke dalam tanah. Jadi macam benda tu tak pelik. Sumber rujukannya banyak. Betul. Kan, jadi bila nak masuk gelanggang tu, nak masuk sebagai kerjaya ke apa ke, dia bukan satu benda yang misteri. Betul. Okey. So Syauqi pun nampak lihat bagaimana kalau kata saranan pada anak muda lah. Kalau dari sudut rasa kerdil tu macam mana? Rasa kerdil maksudnya dia rasa muda, dia rasa tak ada ilmu. Setakat ni apa pandangan? Baik, pertama sekali adalah kita as a orang muda, kita for sure kita akan ada rasa insecurity kan. Boleh tak macam tu, boleh tak macam ni, cukup tak ilmu aku, cukup tak macam ni kan. So jawapan kepada insecurity ni adalah, bagi saya kita kena cuba dan bagi peluang pada diri. Itu yang penting kan. Sebab apa yang menyebabkan rasa insecure tu? Insecure ni maksudnya apa? Rasa insecurity dari segi umur. Okey. Kan? Yalah, property sebagai tahu kan. Property ni kita nampak yang jual-jual ni umur yang dah agak berusia apa semua kan. So kita rasa aku ni budak lagi kot. So kita ada mentality yang aku ni budak lagi, so aku tak boleh nak deal dengan orang-orang yang lebih dewasa apa semua. Benda tu yang saya nampak relate dengan orang muda sekarang. Tambah pula sekarang ni ada title anxiety lah, apa benda, apa alpha lah, benda macam-macam lah kan. Apa anxiety lepas tu apa lagi tu, nervous tu. Dia nervous lepas tu yang melampau. Langsung benda maknanya kalau dia buat iklan tu, orang call dia takut dia macam tu. Tambah pula sekarang dengan zaman introvert lah, benda semua tu kan. So kadang-kadang macam benda tu yang mempengaruhi mereka supaya tak involve dalam sales industry. Tu yang saya nampak lah kan. Kalau ada orang yang boleh buat online business, tapi kalau untuk berdepan dengan orang, dia memang tak boleh. So bagi saya adalah, saranan saya adalah cabar diri dan bagi peluang pada diri untuk buat satu benda yang baru. Sebab yalah, pengalaman dalam industri, bidang hartanah ni bidang yang sangat-sangat lumayan sir. Betul tak sir? Ada kan. So maksudnya bagi peluang untuk kita ceburi bidang ni seawal usia yang seboleh lah kan. Sebab yalah, lagi awal kita mula, lagi banyak achievement yang kita boleh achieve pada usia yang kita masih lagi sihat, masih lagi muda. Macam tu. Ya, setuju. Dia somehow kadang-kadang yalah, satu sudut kan, bila kita lihat yang sebagai anak muda, kalau biasa didendangkan dengan ketakutan, kerugian kan, kita yalah sebagai anak muda kan, dia banyak lihat kengerian industri tu berbanding dengan kemanisan peluang kemanisan dalam bidang tu kan. Itu yang jadi macam
Asyik ulang itu lah. Habis tu sir, nanti kalau silap macam mana? Saya kena saman macam mana? Saya pandai kan? Saya salah jawab macam mana? Oh, Asyik dia bertanya salah je ni. Bila nak tu? Betul. Yalah, saya biasa interview anak muda dalam industri kan. Kita nak ajak dia join sekali lah, ambil lah, belajar lah peluang. Betul. Tak apa, it's okay. Because kita kena pegang, buat silap ni adalah somehow wajib dalam proses pembelajaran. Betul. Saya tak pernah jumpa lagi lah, bukan saja dalam bidang hartanah, mana-mana bidang sekalipun, dia buat apa-apa sempurna. Betul. Cantik gila lagi, faham tak kan? Dia buat tak ada masalah, tak ada marah, tak ada silap, tak ada kena apa, sampai peringkat kena saman apa semua kan? Betul. So saya lihat orang yang banyak lalu tu lagi padu dia punya pengalaman. Betul sir, setuju. Kan? Because kita pegang, mistake is the most honest teacher. Maksudnya buat silap ni dia mengajar kita kan. Betul. Dia cikgu yang padu. Kadang-kadang bila datang mengajar tu meleleh mata lagi dia buatnya. Betul. Kalau silap kan tak tidur malam. Aduh, habis aku something like that. So tapi oleh kerana kebimbangan kepada benda-benda keburukan, kerisauan, kerugian ni, menjadikan memilih untuk masuk industri tu jadi rendah lah. Betul. Pasal takutnya dengan kengerian tu kan, berbanding dengan peluang-peluang yang lumayan. Betul. Saya setuju kalau kata saya personally, saya start daripada 2009 sebagai pengundi hartanah biasa juga. Kemudian naiklah tangga pelan-pelan, ambil lesen dan sebagainya sampai peringkat ada agensi hartanah sendiri. Okay. The point is nak bagi tahu yang somehow saya pernah bekerja juga dulu. Okey lah, boleh buat cash flow untuk kehidupan saya. Tapi kalau impian-impian yang besar-besar tak boleh. Betul. Because itu nature orang bekerja kan. Betul. Tak ada salah apa pun. Betul. Tapi kalau kita ada impian yang nak bawa keluarga pergi umrah, tak kan, nak beli kenderaan yang sedap sikit, nak bercuti yang jauh-jauh sikit, apa semua, ini semua mahal. Betul. So kalau kata dengan gaji kita tu, sukarlah kita nak buat impian-impian begitu. So bila saya mencuburi bidang bisnes yang specifically sebagai pengundi hartanah, dia bukan sahaja boleh cover cash flow keluarga saya, malahan banyak impian tercapai dan juga saya boleh bina kekayaan dengan baik. Betul. Kerana Setuju. dia satu struktur yang kemas, yang somehow strateginya kita nampak jelas, kita buat. So sebagai anak muda, macam mana kita lihat? Okay, dari satunya kita lihat sudut kerjaya. Okay. Apa galakan Syoki pada anak muda kalau nak beranikan diri dalam nak masuk sebagai seorang bekerjaya sebagai pengundi hartanah? Baik, pertama sekali adalah kenapa saya sangat-sangat appreciate bidang hartanah ni adalah dia satu peluang bisnes yang bagi saya never to lose. Kan? Kenapa? Sebab kalau katakanlah kita apa maksud tadi? Never to lose. maksudnya dia satu bidang yang kalau katakanlah saya pernah berada dalam bisnes yang perlukan modal. Kita perlukan stok, kita perlukan operation dan sebagainya, kos-kos yang kalau katakanlah kita beban betul lagi kita tutup bisnes tu, maksudnya kita ada menanggung kerugian dari segi stok, dari segi supplier dan sebagainya. Yalah, initial investment tu kan. Betul. Tapi kenapa saya betul-betul appreciate property punya industri, sebab dia adalah satu bidang yang saya tak ada modal pun sir. Kan? Kalau katakanlah saya tak buat bisnes sekalipun, kan, saya tak ada benda yang saya rugi. Saya tak dapat income je lah. Tapi saya tak tanggung kos overhead, kos barang apa semua tak ada. So, maksudnya bila saya buat, saya ada income. Kalau kata saya tak buat, saya tak rugi apa-apa. So maksudnya bagi saya, kalau orang muda dia nak mencuburi bidang perniagaan, awal-awal mula untuk belajar menjual. Tak perlu jadi founder ke, tak perlu keluarkan modal ke apa semua ke, belajar untuk ada pasal kau dah masuk gelanggang betul kan? betul. Tak tahu nak founder kan? Betul. Tak tahu nak Syauqi Atta. Betul. Billboard Syauqi Atta. Betul kan? Sebab kita tak betul, kan? kita tak faham game tu sebenarnya macam mana kan. Tapi pada asas-asalnya sebenarnya bila kita bisnes, pertama sekali adalah kita kena belajar untuk mencipta aliran tunai. Kan, cash flow itu yang penting sebenarnya, bukan brand ke apa semua, tak ada sebenarnya. So maksudnya dalam industri hartanah ni, percayalah, kalau kita tak buat sekalipun, tak ada apa-apa yang kita rugi sebenarnya. Kalau kita buat anak muda masa tu betul. Tapi kalau kita buat terlalu banyak benefit, terlalu banyak income yang kita boleh generate pada bidang property industry ni. Macam tu. So kalau dilihatkan, maksudnya berbalik kepada nature industry agent ni. Betul. Iaitu kita panggil sebagai kadar kerugian yang kita risaukan tu terlalu kecil. Betul. Dia tak perlukan office. Betul. Dia tak perlukan staff. Dia tak perlukan stok. Betul. Kena pula stok kita kena count check apa betul. apa Betul, semua. betul. Mana yang masuk dulu kena keluar dulu, mana yang masuk kemudian keluar kemudian. Kemudian masuk pula cerita pasal risiko bisnes tu pula dengan kompetitor sebagainya kan. Maksudnya nak boleh kebuat duit tu memang boleh mata betul lagi Betul saya. Mana kalau buat untung RM2 tu orang kata boleh buat
kenduri lah kan. Alhamdulillah bisnes kita untung hari ni kan. Betul. Betul. Itu kalau daripada bisnes lain. Tapi sebagai ejen hartanah tak perlu semua tu Betul. So cukup sekadar apa bekalan awal? Pertama sekali, kita punya 3 benda lah saya pegang yang saya ajar. Okay, silakan. Mindset, skill set, tool set. Wow, nice. Kan? Bagi saya pertama sekali mindset sebenarnya. Kita nak buat atau tak nak buat. Cukup besar tak impian kita nak capai apa dalam bidang tanah ni kan. Kalau katakanlah kita punya impian tak cukup besar, then kita takkan kita buat tak buat kan. So maksudnya cabaran sikit pun kita tak boleh nak tempuh benda tu kan. Tapi kalau katakanlah kita punya mindset, aku nak buat betul-betul, aku nak jadi agent, nak make money, aku nak buka agensi dan sebagainya kan. So maksudnya kita nampak hala tujuan yang jelas kat situ. Itu yang pertama. Mindset yang sangat penting lah yang pertama. Yang kedua adalah skill set. Skill set ni contohnya ilmu bercakap, ilmu untuk kita marketing dan sebagainya, tu skill set. Tool set mungkinlah peralatan kita, kamera ke firm dan sebagainya. 3 benda tu bagi saya paling penting mindset je. Kan ada orang dia fikir dia weightage dia paling besar, mindset. Menyumbang pada kejayaan tu adalah mindset kita. Betul. Kadang-kadang orang dia tersalah pandang kan. Dia kata dia suka fokus kepada skill set as tool set. Kan nak buat apa, kalau nanti kalau jual hartanah ni kena tak gambar, kena beli DSLR kan. Tapi sebenarnya kalau kita guna apa yang ada saja pun dah cukup dah sebenarnya. Macam cerita apa tu Manjit apa? Ni dah Manjit. Betul kan, dia gunakan apa yang ada sahaja. Pahat dan tukul boleh membelah gunung tu. Betul. Kadang-kadang kita macam suka complicatedkan mind kita dengan benda-benda yang kan. Sedangkan nak mula kan, nak jadi ejen, daftar mana-mana agensi, dah tak boleh buat iklan kan. Post gambar pakai phone kita semua pakai smartphone sekarang kan. Tak gambar dah kita dah boleh buat iklan. Orang faham je gambar tu. Betul. All on the way, kalau kita dah dapat commission, boleh start invest untuk benda-benda yang macam tu kan. Tapi kadang dia suka deny je kan. Kena beli tu, beli ni kan. Bagi saya, kenapa skill tool set tu akhir sekali? Sebab benda-benda macam ni lah. Sebab benda tu benda yang ketiga kita kena fikir. Yang pertama sekali mindset. Tu yang sangat penting. Faham, setuju Ki. Because somehow kalau mindset tu is not in the right size, betul, and it's not in the right place kan, bukan berada di tempat dan size yang betul. Kadang-kadang dia ada mindset lebih kecil je, betul. tapi dia sibukkan tool set. Betul. Aku kalau ada iPhone 14 ni betul, mesti betul. cantik lah, mesti kerja aku smart lah. Betul. Aku kena beli drone lah satu. Betul. Apa hal pergi tengok tanah senang apa semua kan. Betul. Beli-beli tengok benda tu elok tersusun dalam lagi. Betul. Dia pun tengok kata, siapa beli ni? Dah lama lepas tu betul. Kan. Betul. Because mindset lah. Mindset ni banyak membantu tau. Bagaimana saya lihat anak-anak muda ke, ejen-ejen hartanah ke sebagainya, bagaimana mereka terus berjuang. Salah satunya adalah, utamanya adalah kekuatan mindset. Betul sir. Kan, bagaimana cabaran yang besar dia boleh jadi kecil pada dia. Dia tidak overrate cabaran tu. Betul. Katalah masalah dengan seorang owner sebagai contoh kan. Dia tidak ambil tak apalah, owner ni tengah salah faham. Saya kata macam kenapa benda yang besar awak boleh nampak kecil? Tak adalah sir, masa saya explain tu dia salah dengar, jadi dia ingat macam ni. So saya dah explain balik, betulkan balik. So dia tidak overrate. Boleh faham tak overrate? Maksudnya masalah tu memang kecil. Betul. Jangan dijadikan dia besar. Dia overthinking sir. Jangan definekan dia jadi besar. Habislah tak boleh tidur malam lah aku kan. Jom Gilang Kawi je healing lah tak kan. Dia macam apa ni? Punyalah nak kata mindset, kekuatan mindset kan. Dan saya menyaksikan bagaimana orang yang dalam keadaan kepenatan, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan yang cabaran anak kecil apa semua, dia angkut anak dia angkut masuk kereta. Betul kan. Ada abang anak sulung dia besar sikit, jaga anak mak nak viewing sekejap. Tu saya kata macam, wow, dikala awak ada 1001 alasan, awak hanya perlukan satu sebab aja nak berjaya. Betul sir. Iaitu impian dia lah. Betul. Saya tak boleh tahan duduk cerita dengan dia kan. Kata, puan, apa kekuatan puan? Sampai bawa anak-anak apa semua kan, duduk dalam kereta apa semua. Saya memang train dia orang lama dah. Kan kalau kata nak bercuti jauh sikit, jom kan, teman mama, bantu mama buat bisnes sama-sama. So dia faham, dia punya most favourite fan clubnya adalah keluarga dia. Faham. Keluarga dia faham, everybody support, dan semua jadi perjalanan pun jadi mudah dan seronok untuk dia capai impian dia. Okay. So satu sudut kita nak tutup cerita tajuk yang pertama kita ni dari sudut ni dulu kerjaya. Apa kalau kata motivasi, apakah orang sekarang ni kalau kata anak muda tengah tengok video ni kan, dia jadi macam saya dah tengok dia halus elok orangnya, muda elok kan. Kita dua lagi kan, kalau orang belum nampak muda kan, orang macam saya pun beranilah nak buat. Kalau dia boleh buat, saya boleh buat kan. So apa nasihat kepada orang muda nak start? Baik, pertama sekali kalau kata kita nak start, pertama sekali mindset. Yang kedua, readykan diri kita dengan ilmu.
Itu yang penting. Kadang-kadang kita betul lah bergerak terus, terus langgar ke betul. Tapi why not kita minimizekan kita punya risiko dengan top up ilmu. Kan dulu saya ada mentality yang kalau kita belajar untuk kita mengelakkan risiko. Tapi saya belajar tu benda yang along the way daripada pengalaman saya. Sebenarnya bila kita belajar bukan untuk kita elak risiko, tapi untuk mengurangkan risiko. Sebab risiko tu memang kita tak boleh nak elak. Kita bukan tak boleh nak, maksud kita tak boleh nak boleh nak expect benda tu datang kan. Tapi bila kita ada ilmu, kita boleh solve risiko tu, masalah tu dengan baik. Tu yang pertama. Ilmu, mindset dan ilmu. Yang kedua adalah mingle dengan orang-orang ataupun bergaul dengan orang-orang yang sama visi dengan misi dengan kita. Kan circle tu penting kan. Contoh kan kalau katakanlah dalam dalam home fee kan, lepak dengan Serman, kawan-kawan. Bila kita duduk dengan kawan-kawan yang orang ni buat 10 unit 20 unit kan, kita rasa macam tak boleh ni kan. Kita alhamdulillah tak ada unit lagi kan. Kan. Dah konsisten Konsisten ada unit. Kan datang meeting kau apa dah bulan ni 5, kau apa 6, kau apa setakat ni konsisten aku tak ada lagi ni. Orang pula tanya kita apa rahsia. So rasanya circle penting kan. Kawan-kawan kita tu penting. Sebab kawan-kawan kita tu menentukan ke mana kita 5 tahun akan datang kan. Sedap lagi, saya pernah dengar satu, dia macam pepatah bisnes lah. Betul. Dikala anda buat sesuatu tu tak berjaya, jangan duduk dengan orang gagal. Betul setuju. Kan kita buat iklan contohlah kan. Iklan nak tengok tak ada, tak padu, tak ada orang call, tak ada apa semua kan. Jangan duduk orang gagal, cukup bahaya. Because emosi kita tengah rendah. Betul. Kita tanyalah, katalah contoh kau lagi kan. Kau punya iklan macam mana? Tu lah setakat 3 hari ni tak ada orang call. Kenapa market sekarang teruk lah sedap. Perbualan tu jadi sedap pasal kita saling jual beli. Betul. Alasan demi alasan kan. Betul. Saya rasa OPR ni lah kan, kerajaan lah ni pergi naikkan OPR, orang tak nak beli rumah. Betul. Apa itu kita tanya, apa itu yang dia pergi close tu? Itu nasib je itu lama punya file tu. Betul. Selesa sedap kan. Betul. Sebab tu orang gagal dia paling selesa duduk dengan orang gagal. Betul pasal dia punya selimut alasan tu banyak. saling tarik. Aku tarik kejap, kau tarik balik banyak kan. Makin lama makin besar selimut tu. Sama-sama selesa kita tidur. Betul Sebab maksudnya bila kita duduk circle orang yang gagal kan, maksudnya orang tak perform, duduk dengan orang tak perform, kita akan jadi lagi tak perform sebenarnya kan? Sama-sama dia akan konsisten lah. Betul. Dia boleh buat award dia lah. Kan? Macam mana dia boleh konsisten tak ada sale. Betul. Kita patut award kan. Kan? Betul. So maksudnya circle ni somehow banyak membantu percaya. Sangat membantu That's why kawan-kawan saya bukanlah select budak-budak zaman sekarang sangat select kan. Saya tak ada select kan, sebab bagi saya memilih betul. Penting betul. Saya kawan dengan semua orang. Betul. Saya kawan dengan semua orang tapi saya select orang yang saya betul-betul nak spend masa lama. Kan contoh macam kawan saya yang lapat saya buat podcast, kita sembang pasal sale, kita sembang tentang video editing, videographer, kita fikir macam mana nak create content yang berkualiti. Kadang-kadang saya lepak dengan Abang Faiz, jumpa apa semua kan. Dengan maksudnya saya ada mentality yang macam ni kan. Sebab saya select kawan-kawan saya supaya saya tahu kawan-kawan kita ni menentukan siapa kita akan datang. Tu benda yang sangat penting Betul, setuju. Yalah kalau kata peribahasa ni kan, peribahasa bisnes ni kan, anda nak lihat anda di mana 5 tahun akan datang. Betul. Lihat siapa kawan-kawan kita sekarang. Betul setuju. Saya melihat beberapa 5 tahun lepas kan, beberapa round 5 tahun lepas, somehow saya bersyukur 5 tahun lepas saya bersyukur pada diri saya sendiri. Siapa kawan-kawan saya 5 tahun lepas. Betul Dia membawa saya di mana sekarang. Betul. Dan orang pun lain bersyukur lah kot memilih kita sebagai kawan. Betul. Betul. Kan? Orang lain pula terima kasih lah Man, sudi dengan kawan aku 5 tahun lepas. Sampai sekarang kan. So somehow membawa bersama kita di mana kita berada dalam sekarang ni lah. Satu sudut. Yang kedua adalah saya lihat bagaimana orang kalau buat pilihan kan, dia ada satu formula tau. Dia panggil MISTI. Kalau follow MISTI, insya-Allah MISTI berjaya. MISTI ni apa kita ambil dia punya akronim dia M. M ni mentor. Sebagai pemula bicara, kalau masuk dalam gelanggang, masuk yang dalam industri apa-apa pula, tak kisah lagi kalau kita tidaklah bias jadi eja hartanah saja. Betul. Masuk jual kepek ke, jual kereta ke, insurans ke, takaful ke sebagainya kan. Cepat-cepat cari mentor. Kerana mentor ni tak kira lah, dalam bahasa macam-macam pelbagai agensi. Ada panggil leader, Sifu, ada panggil team manager. Kalau ikut gelaran-gelaran official dia lah. Betul. So dengan adanya mentor, kenapa mentor ni penting? Dia ada ilmu, E.
Kalau kata ilmu I kan, bukan, dia ada ilmu. Kerana ilmu dia sekali dengan experience. Abang tak kan, ilmu kau boleh Google lagi, kau boleh tengok kan, betul, macam mana betul, nak betul. jual rumah. Keluar Google. Sekarang ni pula ada ChatGPT dan sebagainya, kan. Betul. Tapi orang yang telah lalu ilmu tu, lagi padu dia punya nasihat, lagi padu dia punya panduan. Kita nak buat silap yang bakal kita rugi duit, masa apa semua, dia boleh potong. Jangan buat, saya dah buat, nanti silap. Betul. Abang tak kan, tu dia matikan peluang kesilapan tu. Betul. Terus dia advise kepada kejayaan tu makin cepat, makin dekat. Itu kata ilmu tu. Yang ketiga S, dia ada sistem, dia ada cara kerja dia. Dia ada pattern bekerja dia. Pukul berapa dia bangun, pukul berapa dia pergi jumpa klien, apa dia cakap, macam mana dia balik, dia buat dia punya filing. Sistem, kita nak tiru sistem sama, pasal sistem dia telah berjaya. Betul. Dan yang keempat, dah nampak sistem, kita pun tindakan. Mulalah buat cara kita, kan. Dah nampak satu contoh model pattern yang cantik. Pattern ni buat 30 hari boleh buat 10,000 contoh, kan. So kita tinggal nak tiru pattern yang lebih kurang sama. Betul. Kalau tak dapat 10,000 pun, insyaAllah resultnya lebih kurang sama. Betul. Dan yang last sekali, selalu penentu kepada kejayaan, iaitu istiqamah. Betul sih. Kan? Konsisten. Konsisten. Kalau cerita ilmu, semua orang tahu kan. Macam mana nak jual rumah, macam mana nak beli rumah. Apa nak kena, panggil lah siapa pun duduk dengan saya, dia akan boleh bagi jawapan dengan baik. Tapi yang selalu membezakan kejayaan di antara seorang dengan orang yang lain adalah istiqamah, persistensi dia tu. Betul sir. Konsistensi dia membuat sesuatu dengan penuh sabar. Betul. Tadi saya tertarik tau Kim, kenapa penting saya dengar tadi Syoki cakap kan, memilih siapa kawan kita, siapa yang kita nak berdamping. Kerana kita ni sebagai businessman, kita ada dua sumber yang sangat mahal. Kau rasa apa Ki? Sumber kita kan, sumber kita setiap hari, semua orang ada sumber yang sama. Siapa pandai guna dua sumber ni dengan baik, dia boleh berjaya lebih pada orang lain. Apa sumber tu? Masa dan masa dan time. Time. Dua tu. Masa dan time. Orang kata masa dan time. Okay, masa. Dia kalau nak banyak lagi, masa, time, Waktu jam. Kau rasa apa? Iaitu masa dan emosi. Dua ni bermain peranan sangat penting dalam sumber kita setiap hari. Betul. Semua orang ada masa yang sama. Kau ada berapa jam sehari? 24. Saya pun 24. Dia tak ada macam saya ni pasal banyak solat hajat, jadi Allah bagi lebih sikit 26. Tak ada, semua sama 24 jam. Betul sir. Kenapa dengan sumber masa yang sama, hasil semua lain-lain? Betul, setuju. Tak kan? Allah bagi kita dalam hidup ni semua 24 jam kan? Betul kan? Okey, so kenapa membezakan? Masuklah sumber yang kedua, emosi kita hari tersebut. Pernah tak kadang-kadang kita down sampai 3 hari menung? Emosi kita kan? Betul. Somehow orang keliling kita mempengaruhi emosi kita. Kan, cara berfikir dia, cara bercakap dia, cara dia tengok masalah. Jangan main-main. Orang yang kita biasa berdamping ni kan, katalah contoh, ada jenis orang pagi ajak minum, okey jom pergi minum, okey kita minum. Minum tu bukan cerita pasal podcast, bukan cerita pasal property apa tak. Kau tahu tak kisah semalam tu pasal ada budak terjun tingkat 3. Apa tak, cara dia buka perbualan pun something yang toxic, something yang negatif. Kau tahu tak cerita rumah tangga orang ni, kau tahu tak dia ni dah bercerai, kau tahu apa tak kan. Dia jadi sejam kita minum, 45 minit minum dengan dia tu, something yang tidak produktif, something yang very toxical, yang somehow boleh mempengaruhi emosi sehari kita. Betul. Jadi kita pula berhati-hati. Abang tak, pasal teringat pagi tadi. Betul. Dia bercakap pasal orang apa semua kan. Abang tak kan, bagaimana dua sumber ni kalau tak digunakan dengan baik, somehow akan membawa result bukan sahaja berbeza daripada orang berjaya, malahan boleh bawa kepada result yang gagal lah. Betul. Because dua ni akan bukan duit tau. Duitnya betul sumber orang businessman, tapi dia jadi nombor 6, 7 duit. Betul. Kita biasa tengok orang tak ada duit pun boleh berjaya. Betul, setuju saya. Kalau kata sumber kan, kalau kata itulah saya sebagai ejar tanah ni, bukan saya tak boleh berjaya kalau saya ada modal, saya boleh buat iklan banyak. Betul. Saya biasa tengok orang tak ada modal pun boleh buat iklan. Betul sir. Dia WhatsApp blast, dia buat story, betul. dia marketplace, betul. dia konsisten setiap hari. Tak ada fikir, tak ada apa, dia sabar je buat kan. Ada je 2-3 biji sebulan dia boleh jual. Sebab tu ada satu quotes yang saya rasa make sense benda ni kan. Dia kata apa, orang berjaya bukan kaya, bukan berjaya sebab modal ataupun duit, tapi sebab peluang.
Kan? Kadang-kadang kita nak mula industri tanah ni bukan perlukan modal yang besar. Sebab peluang tu ada. Kalau kita buat betul-betul, InsyaAllah benda tu boleh make money kan. Kan? Macam saya kata masa pun semua kan, betul lah kan. Yalah, sumber-sumber tu kan. Dan jangan kita selalu untuk mengidamkan sumber yang tak ada. Betul. Kan? Yelah, betul. Nanti satu hari nanti akan sampai lah juga. Betul. Peluang kita ada duit lebih, peluang kita ada network, sabar akan sampai. Tapi selalu bermula dengan apa ada dalam tangan. Betul saya. Sekarang dalam tangan saya ada apa lagi? Handphone. Dalam handphone ni ada apa lagi? Ada IG, ada TikTok, ada WhatsApp. Ada IG, ada TikTok, ada Facebook, ada contacts. Betul. Yang kita dah bina trust bertahun-tahun lama dah. Keluarga kita, kawan-kawan. Apa salahnya bagi tahu sepatah, Assalamualaikum Ki, apa cerita ini Ki, aku nak bagi tahu kau ni. Aku ejen hartanah sekarang. Kalau kau ada nak jual beli rumah, kontak aku lah. Betul sir. Nice simple words macam ni kan. Sebab yang diusahakan dengan baik kan. Sebab benda tu yang awal-awal saya buat waktu saya jual property. Kau pun buat kan? Betul. Sebab aku dah siap kau dah buat dah. Macam mana kau buat tu cerita? Dulu saya ada WhatsApp extractor. Saya keluarkan semua WhatsApp, semua nombor dalam phone saya. Saya masuk dalam satu A4 paper. Everyday saya call lebih kurang dalam 50 nombor saya call. Saya call waktu tu sir. Saya tak cakap banyak apa sir. Saya just call. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum sir. Sir, just nak inform ni, sekarang ni saya dah buat property agent. So kalau sir ada kawan-kawan nak jual ke, nak beli ke, boleh kontak-kontak. Kalau ada rezeki kita kongsi sama-sama. Tu je. Okey, kau property agent kat mana Ki? Dekat Ipoh. Ya, ada kawan saya nak jual rumah lah dekat Ipoh, boleh? Boleh, tak ada masalah. Nanti saya WhatsApp. Macam mana Ki? Nanti kalau ada kalau close deal tu, saya bagilah lebih kurang dalam 500 ke 1000 ke macam tu. Macam tu je Ki? Ya? Okey. Nanti saya forward nombor tu. Boleh, tak ada masalah. Mana kan? Ya, mana kan? Ada pakai duit ke tadi? Tak ada. Tak ada kan? Kalau kau pakai WhatsApp tak ada duit je. Kau pakai WhatsApp lah tu. Kena pula dekat sebelah 7-Eleven pakai Unify. Betul pula kat Starbucks. Betul orang yang minum. Kita duduk yang memang ada cawan atas meja kan. Jadi orang ingat kita minum kan. Saya jumpa ejen macam ni. Sebab tu saya seronok dengar orang-orang yang memang nak berjaya. Betul sir. Faham tak kan? Saya seronok dengar orang yang daripada zero, tak ada modal, tak ada sumber, tak ada network, tak ada apa semua, boleh keluar dan berjaya. Faham tak? Boleh menghasilkan satu potensi yang tersendiri. Saya macam, yelah kan, kalau orang ada impian kan, betul sir. Memang dia gila kalau kata kasarnya, gila dengan impian dia tu kan. Memang dia do whatever it takes lah. Betul, saya setuju. Kalau kata kita bagi tip sikit je, kan ada handphone tuan, puan, kan ada handphone, call lah seorang-seorang. Kata dia pun senyap-senyap, bentuk tekan. Tak ada macam, kalau call kan dia tengah makan. Macam tu kan. Betul kan, kalau dia tengah solat kan, tak syok pula. Kau faham tak kan? Betul. Dia kalau nak wujudkan rantaian alasan ni memang padu lagi Betul sir. kan, tak payah cerita pasal tanah pun. Apa pun nak buat dalam hidup ni. The moment dia mula timbul alasan yang pertama kan, dia panggil kepala gerabak tu kan, kepala kereta api tu. Rupanya panjang gila dia punya gerabak ni. Betul sir. Satu apa tak kos sekarang? Sabarlah dia solat. Okey. Solat berapa minit? 5 minit. Dah 5 minit kenapa tak kos? Orang biasa lepas solat zikir. 5 minit lagi. Ada. Gerabak kedua saya kata macam ni, tak apalah. Bila nak call, itulah tengoklah dalam minggu depan. Nak boleh cari kekuatan nak call tu. Betul. Tapi kalau orang yang impian besar kan, yang memang gila dengan impian dia nak bagi jadi, betul, dia tak tahu mana nombor tu. Dia tak adalah macam nak pergi belakang langsir ke, nak cakap apa semua. Call terus. Hello, Assalamualaikum, saya dapat nombor ni daripada Syauki lah. Nama saya Erman. Boleh tak tuan saya nak tanya pasal abang? Tak, dia tu macam, kau tak payah nak ambil nafas dulu ke apa ke, tak ada. Banyak buang masa semua tu. Abang tak kan? The moment kita memang believe in our dream dan gila dengan nak bagi jadi dream tersebut kan. Betul. So maksudnya orang yang macam tu, impian dia besar sah. Kan? Mana impian dia lagi besar daripada masalah yang dihadap. Kan? Mana cabaran tu dia jadi kecil. Betul. Tak sempat dia macam nak fikir cabaran tu. Pasal seronoknya dia. Betul. Tak sabar nak capai impian tu. Betul, saya setuju. Betul Alright. So last nasihat lagi kepada anak-anak muda. Nasihat. Okay, so kalau katakanlah berkaitan dengan nasihat, pertama sekali adalah ceburi explore banyak benda dalam hidup ketika usia muda, kan? Sebab pada waktu usia muda ni, kita ada dua benda yang kita menang. Pertama sekali usia, dan yang ketiga kesihatan. Dua benda ni paling mahal rasa. Kan? Macam ni nasihat ni. Pada usia, sebab pada kita usia muda, kan, kita ada tenaga yang baik, kita boleh explore banyak benda, kan. Maksud kalau katakanlah kita rugi pun, kita still boleh cepat comeback masalah apa semua, kan. Tapi kalau katakanlah kita pada usia yang mungkin dah berkahwin dan kita ada komitmen dan sebagainya, bukan tak boleh, tapi kita punya pergerakan tu tak selaju waktu kita tak ada komitmen.
waktu kita tengah ada masa dan sebagainya. Itu yang pertama, berkaitan dengan usia. Dan yang kedua berkaitan dengan tadi adalah kesihatan kan. Pada waktu muda ni kesihatan kita masih lagi baik kan. Kalau umur 60 bukan dia, kalau orang tua ni dia kesihatan tak apa baik lah. Bukanlah kata orang tua tu tak boleh berjaya kan. Tapi dia kita cover sikit bercakap boleh tak? Dia orang yang tak berapa Saya muda lagi, muda lagi. Muda lagi. Saya setujulah. Kan. Maksudnya dia cakap tu saya setuju. Pasal saya dapat rasa lah pada cakap. Ya, maksudnya bila kita usia muda ni, kesihatan kita masih lagi baik sir. Memang padu lagi Padu lagi. Kalau katakanlah nak tak tidur pukul 1 tu pun, besok pagi boleh bangun awal tu kita steady lagi lah kan. Tak ngantuk, tak ada muka, tak ada darah tinggi, tak ada gaut, tak ada apa kan. Tapi kalau dah tak ada kan, saya muda lagi kan. Tak ada. Tapi maksudnya bila kita dah mungkin dah berusia sikit, kesihatan kita pun mungkin pukul 10 dah kena lelap kan. Ni dah kena bangun dah pun semua. Body kita ni tak fit untuk kita buat kerja-kerja yang berat kan. Tapi kalau kita betul maximize kan masa kita, kesihatan kita pada waktu muda ni, insyaAllah mungkin 40 kita dah retire dan kita dah boleh buat apa yang kita nak buat. Itu yang bagi saya sangat-sangat mahal lah. Dan delay gratification sir kan. Ada orang kata waktu muda-muda nak beli semua benda yang dia nak kan. Bagi saya benda tu kena delay sekejap. Focus on make money. Dan kita ada plan lah. Duit tu kita kumpul, kita set up investment ke, beli property dan sebagainya. Dah ada 10 biji rumah yang bagi cash flow kat kita. Duit rental tu boleh pakai enjoy. Kita ada plan. Nice. Plan sangat-sangat penting sir kan. Yalah, maksudnya dengan plan yang proper dah kita lalu. Apa asam garam plan tu kan. Plan macam mana cantik pun, macam mana rasa sempurna sekalipun, dia takkan perjalanan yang smooth. Tak ada. Dia ada je ups and down, emosi down, emosi tinggi, ada challenges, ada silap, apa semua itu asam warna-warni, asam garam warna-warni perjalanan plan tu. Macam mana pun akan sampai, insyaAllah. Kan. So saya setuju tadi tau. Somehow sebagai anak muda kan, satunya kita lihat peluang terlalu banyak. Berani tak berani je nak explore. Betul sir. Kan, apa kata ambil keberanian benda lain kan. Berani contohlah, kalau kata kasarnya, berani naik motor laju. Contoh sebagai anak muda kan, ambil keberanian tu untuk masuk di tempat yang betul. Betul, setuju. Instead of diletakkan keberanian di tempat yang salah. Betul. Kan. So ambil keberanian tu, berani cuba, berani jumpa orang, berani bagi salam, sabar, tunggu, standby, kena marah, tahu dah. Saya tegur ni dia tak kenal saya, dia akan buat muka. Saya dah ready dah. Betul. So dikatakan, orang kata apa, do the best, expect for the worst. Faham tak kan? Maksudnya dia buat something yang okay, saya dah agak dia buat muka, tapi tak apa, dia jawab juga soalan saya. Betul. Satu, tapi yang kedua tu saya setuju betul lagi. Sebagai manusia biasa kan, sebagai hamba kejadian yang hina, yang lemah, macam mana pun kita tak dapat nafikan circle kehidupan tu lah. Sebagai anak muda, kalau kami yang agak berusia ni lihat banyak kelebihan, yang utamanya masa kesihatan. Betul. Dua tu makin berusia, makin mahal kita rasa. Betul. Ya. Masa ni maksudnya apa? Dulu seorang. Kan, lepas tu dah berumah tangga, dah kena fikir untuk sama-sama. Dua orang punya makan, pakai, kehidupan. Betul sir. Mula dah seorang, 2, 3. Macam saya dah sampai 6. Faham tak kan? Jadi masa tu makin lama makin limited. Because why? Ramai orang yang nakkan masa kita. Betul. Nanti awak akan faham lagi bila satu peringkat yang mak ayah kita nak masa kita, mak ayah mertua kita nak masa kita. Masa kita 24 jam tu. Bangun pagi anak kecil tu nak masa kita. Jadi tinggal berapa je masa yang untuk kita very productive. Sorry saya mencelah kan. Cakap berkaitan dengan masa ni, kenapa property industry is the best industry yang kita boleh involve? Sebab masa je kan. Pertama sekali, dua benda kita nak je dalam hidup ni je, masa dan duit. Tu je kita nak sebenarnya kan. Tapi kalau katakanlah kan, nak tenang tu nak masa dengan duit. Ada orang masa ada, duit tak ada kan. Nak jumpa kita kena belanja dia kan. Kita tak duit tu kan. Masa ada, tanya bila je on bila on. Daripada semalam aku free, percuma sebenarnya kan. Tapi tak ada duit kan. Ada orang pula ada duit. Contoh contoh macam kerja oil and gas kan, duit banyak kan, tapi masa dengan family tak ada kan. Tapi sebenarnya manusia ni nak ada dua benda je, duit dengan masa. Tapi saya nampak dalam property industry ni, dua-dua ni saya ada, masa dengan duit. Kan. Contohlah jumpa klien, kita boleh adjust petang ke malam ke pagi ke. Mak nak jumpa lah, nak makan-makan sekejap breakfast. Okay, breakfast dulu. Kejap lagi kita pergi jumpa klien pula. Maksudnya flexibility tu bagi saya mahal zaman sekarang ni. Tapi still boleh buat sama dengan income. Betul, macam orang kerja 3 bulan. Yes, betul. Macam kan, orang kerja pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang kan, pukul 6 betul. petang, masuk jam apa semua sampai rumah maghrib kan. Betul.
kita boleh buat dalam masa sejam 2 jam kerja sehari Betul. selama sebulan. So lebih kurang macam orang kerja 30 hari. Betul. That's why kita punya tagline kan, kita punya dalam property team saya, dia kata masa kita sama, nilai kita berbeza. Kan? Contoh orang tu nak dapat kat income 10,000 sebulan, mungkin kena makan masa 30 hari. 8, 7 malam baru balik kerja kan. Tapi ada orang tu mungkin 10 biji sebulan kan, dah 30,000 lah dia punya income. Kan? Ya, silap-silap 30,000 tu sama dengan gaji orang 6 bulan. Betul sir. Kalau 5,000 sebulan kan. Betul. So maksudnya benda tu yang kita kena nampak, sebenarnya kita kena cari peluang perniagaan yang ada dua benda-benda ni, masa dengan duit. Tu yang kita kena tengok sebenarnya. Okey, saya rasa Ki, itulah tajuk kita yang suka yang kita nak borakkan, yang kita nak bincangkan untuk perhatian anak-anak muda. Betul. Dan kepada anak-anak yang tak berapa muda pun masih sesuai boleh, untuk dengar nasihat daripada anak muda di sebelah saya ni, yang handsome berspek hitam ni. Alright. Yang mungkin dia cuba cover tak berapa mudanya dengan spek hitamnya. Tapi tak apa, biarkan saja. Yang penting adalah kita belajar sesuatu daripada video podcast ini. So dengan itu, terima kasih banyak Syauqi atas segmen kita ini. Dan terima kasih, diharap doa dan juga nasihat panduan yang telah diberikan sepanjang perbincangan kita tadi dapatlah sikit sebanyak orang yang menonton, mendengar video kita ni dalam bentuk ada yang mendengar kan, ada yang style sekarang ni saya tengok dia naik kereta podcast, dia link dekat dia punya radio, lepas tu dia dengar layar Spotify apa semua tu, tengok-tengok pun muka kita kan. Betul sir. Tak apa, yang penting apa yang kita bincangkan tadi. Betul, okay? sir. So diharap semua dapat belajar sesuatu daripada tajuk kita ini, iaitu anak muda dengan hartanah. Okey, terima kasih banyak. Right. InsyaAllah nanti akan dijemput lagi tetamu muda ni untuk tajuk-tajuk muda-muda yang akan datang. Okey guys, muda-muda akan datang. Muda-muda akan datang dan makin muda dah lagi saya bagi salam okey. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and take care. Take care guys.